Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama pasien Aidil daripada rumah dari mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, umur 38. Okey. Pasien ni dah berapa lama dah kena pening? Vertigo lah. 3 tahun. Dalam 3 tahun. Ya. Tapi tahun ni lah paling kuat kan? Ya, Masa. ya, baru paling kuat. Okey, kenal Balai X ni dari mana? Orang refer ke? Website ke? Daripada online FB. Daripada FB. So rasa terdetik lah nak buat rawatan sebab dah lama ke macam mana? Sebab dah lama dah buat macam-macam Tapi still. rawatan lain semua dah macam-macam ikhtiar. So ni pun Ini pun yang salah satu ikhtiar. Salah satu ikhtiar jugalah kan. Okey. Bila first kena tu rasa macam mana? Rasa macam fikir ni dah tinggi macam tu ke? Ya. Macam-macam fikir, mungkin kurang makan ke, Stres tak ke? makan ke, stres ke. Tapi dalam situasi yang masa kena tu, sebenarnya benda tu semua tak ada dalam diri. Ataupun masa saya kena tu bukan dalam keadaan yang stres, bukan dalam keadaan yang lapar. Dia still kena. Still kena juga. Still kena walaupun juga. bukan dalam keadaan yang penat. Tak penat pun dia boleh kena. Okey. Kalau saya, pihak Balai X dia bagi percentage, berapa persen boleh bagi dekat improvement? Setakat ni bila saya dah buat dalam masa seminggu, saya boleh bagi dalam 80% sebab apanya benda ni akan datang dalam masa tak menentu. Sebab saya tak dapat lagi dia punya datang tu pening tu bukan dalam masa seminggu tu dia straight datang. Dia ada masa dia. Dia ada masa. Bukan setiap hari, setiap masa. Tapi yang pening sikit-sikit tu memang ada. Tapi sekarang ni boleh. Tapi ada perbezaan. Ada perbezaan. Maksudnya sebelum ni yang saya buat. Sebelum ni tak dikontrol. Buat kerja sikit dah tak boleh. Kontrol jalan sikit. Dulu 100 meter je, sekarang dah macam sekarang 300. Alhamdulillah saya dah test. Okey. Dalam masa seminggu ni saya buat sendiri, macam jalan bawa kereta ke apa semua. Bila penat sikit saya dah tak rasa pening lah. Okey. Adalah bolehlah kontrol sikit kan. Ada perubahan sikit, alhamdulillah. Solat pun macam biasa kan. Memang sebelum ni pun macam biasa kan. Alright. Okey. Alright. Terima kasih.